ikan selah 2 kilo. RM24.50. 24 dah lah. Ni zaman ni. Masuk pukul 3.5 boleh? Macam biasalah. 7 bulan aku bayar semua. Boleh. Tapi hujung bulan jangan tak ingat pula. Aku ingatlah. Kau ni macam tak kenal aku. Hutang sebelum ni kan aku selalu bayar. Assalamualaikum. Hutang. Tak ada muka lain ke? Ha? Macam mana bisnes abang ni nak maju? Ha? Dah melambak dah. Orang kampung sini berhutang dengan abang. Alah, Jah. Orang kampung datang pun hutang benda makan. Tak salah kan? Lagipun orang kampung ni bukan senang sangat. Ada kerja, ada gaji. Tak ada kerja, tak ada gaji. Ha? Tak salah pun kita nak tolong orang kampung ni. Suka hati abang lah. Saya tegur, saya pula yang kena. Jangan kata saya tak tegur. Amir. Amir sini. Amir dah makan belum? Ha? Amir dah makan belum? Macam mana ni? Dah 2 bulan tersadai kat sini, tak siap-siap. Hari tu kau janji seminggu 2 je. Bang, saya minta maaf bang. Saya tengah buat kereta abang ni. Saya janji minggu ni saya akan selesaikan kereta abang. Minggu ni? Hari tu pun kau cakap macam ni juga. Ha? Kau tahu tak? Sebabkan hantar kereta aku kat bengkel korang ni, aku terpaksa pergi kerja naik komputer. Sekarang ni aku nak jumpa bos kau. Mana bos kau? Kau panggil dia sekarang. Panggil lah. Apa ni kali? Dah aku dengar kecoh-kecoh ni. Oh, ni bos kau. Kau tanyalah staff kau ni. Kereta aku dah sadai 2 bulan dekat sini. Memanglah aku marah. Cik, saya minta maaf banyak-banyak. Saya make sure minggu ni kereta Encik confirm siap. Okey? Minggu ni Encik ambil lah kereta Encik. Okey? Minggu ni, ya? Okey, tak apa. Sebabkan kau bos kat bengkel ni, aku pegang cakap kau. Kalau tak siap je lah, jaga kau lah. Menyusahkannya. Khalid. Apa ni, bos? Ini gaji terakhir kau. Bos, jangan macam ni, bos. Kalau bos tak kesian kat saya, bos kesianlah kat anak saya, bos. Tak kesian kau cakap? Aku dah lebih kesian kat kau. Kalau macam ni kau dengan anak kau macam ni, Mak Ish, aku tak tahu nak cakap apalah. Hancur bisnes aku, Khalid. Bankrupt bengkel aku. Bukan macam ni je. Ha? Banyak lagi customer urut pasal kau tahu tak? Kau boleh belas tak? Kau belah. Ujian apa yang aku nak kena lalui ni?
Cepat, bagi aku punya, aku tak tahan dah ni. Berilah kasih-Mu, bina kekuatan, berikanku cinta untuk berkelana. Taksi kat Malaysia ni mogok ke apa? Dah sejam setengah kot. Aku tunggu tak sampai-sampai lagi. Tak nampak pun. Ni Puan, nak ke mana? Encik, saya nak ke Kampung Semerbuk. Elok tu. Memang saya pun nak ke sana. Cik, boleh saya ambil penumpang seorang lagi? Boleh bang, tak ada masalah pun. Abang tumpangkan saya ni pun alhamdulillah. Ya, okey. Lagi pun belakang kosong kan? Bolehlah Puan. Terima kasih, Encik. Ayah dia. Ya, kejap dia. Maaflah, saya tak perasan pula ada penumpang lain. Tak apa, tak ada masalah pun. Ni beg dia. Kau ni kenapa, Kak? Pelik je aku tengok. Balik-balik pekan je muka masam macam ni. Akak, cakaplah. Orang yang dah hancurkan hidup aku, dia dah balik sini, Siti. Apa? Khalid dah balik sini? Betul ke, Kak? Akak, betul ke? Khalid, Zaman ni aku tak buat apa-apa. Aku cuma nak ambil sikit je makanan ni. Allahu Akbar. Khalid, makanan ni makanan untuk diwakafkan. Siapa-siapa pun boleh ambil kalau dia perlu. Bila kau balik sini? Tadi. Khalid, apa dia jadi dengan kau ni, ha? Dengan anak ni lagi. Apa masalah kau ni? Aku sebenarnya dah kena berhenti kerja. Aku cuba cari kerja lain kat bandar tu tapi tak dapat. Penyewa rumah aku pula halau aku tau. Sekarang ni 1 sen apa pun aku tak ada. Aku cuma ada rumah pusaka tu je. Mana isteri kau? Ha? Patutnya anak ni kau tinggal kat isteri kau. Si aku dah meninggal waktu lahirkan anak aku. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai hati kau buat aku macam ni. Halijah, kata nikah pukul 10 pagi. Sekarang ni dah lepas Zuhur dah ni. Mana lelaki kau ni tak sampai-sampai lagi ni? Tak tahulah, Kak. Kak saya pun risau ni, Kak. Ejah. Khalid mana Khalid? Ni dah pukul berapa dah ni? Tak muncul-muncul lagi. Ha? Dia nak kahwin ke tak nak kahwin? Dulu ayah dah cakap. Jangan percayakan dia. Tapi kamu degil. Tetamu semua dah datang. Malulah mak dan ayah macam ni. Waalaikumsalam.
Macam mana Khalid? Ada jumpa? Saya tak jumpa Khalid. Pintu rumah dia tutup dan ada orang kampung cakap dia dah tinggalkan kampung ni. Jah, aku boleh tolong kau. Tolong apa? Ayah? Pakcik. Ayah. Pakcik. Ayah. Ayah. Pakcik, tolong. Pakcik. Pakcik. Pakcik, apa? Ayah. Pakcik. Ayah. Ayah. Pakcik. Ayah. Tugas kau kat sini, Khalid. Tolong uruskan hasil tangkapan nelayan. Lagi satu, kau tolong tengokkan bot-bot aku kat sini. Boleh? Boleh Zaman ni. Tak ada masalah. Tapi Khalid, aku tak boleh bagi kau gaji tinggi sebab ni kan kat kampung. Aku tak kisah langsung Zaman ni. Kau dah bagi kerja kat aku pun aku dah bersyukur sangat. Rezeki tu Allah yang bagi. Aku cuma bantu mana yang patut. Lagipun takkan aku nak tengok kawan aku daripada kecil. Susah. Tak sanggup aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kenapa budak ni ada kat sini? Kesian dia. Siti, kau tolong tengokkan anak Khalid ni. Sementara Khalid ni kerja dekat sini. Boleh je. Kan? Boleh kan? Siti jagalah. Ada jugalah si Moni tu kawan kat rumah. Tapi Khalid, tak payah risau. Siti ni adik aku. Dan aku yakin yang dia akan jaga anak kau macam anak dia sendiri. Kati? Boleh je. Salina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lina. Hai, Abang. Hai, cantik nak bagi pekan Macam mana abang tahu? Abang tahu dah. Tengok Salina pakai macam ni pun abang tak tahu lah. Kan? Meh, abang hantar sekali. Dah lah apa pun lagi pekan ni. Tak apa, Ina naik ni je. Naik basikal aja. Basikal? Ya. Tak payahlah. Dah basikal. Tengok. Tengok langit tu macam menggelap je. Ramalan kaji cuaca kata hari ni mungkin hujan. Dengan ribut sekali datang. Terbang Ina. Meh, nak naik kereta dengan abang. Tak apa, lagi-lagi Ina dah janji dengan Murni dah. Dengan Murni? Naik basikal? Tak payahlah bawa dia tu berat. Tak payahlah. Tak payahlah. Tak baik tau. Kita senang abang tak? Tak apa. Kenapa ni? Abang datang sini kenapa? Ni abang sebenarnya. Abang ada suruh beli spare part boat dekat kan. Abang mana ngerti sangat. Tinggal nak jumpa Khalid. Mana ada? Tak ada. Abang baru je pergi jeti. Ya. Abang jaga abang kat sana. Okey. Abang Murni. hantar. Hai, abang. Okey dah halang ada kat sini macam ni. Kalau abang hantar korang berdua dulu pergi pekan, lepas tu abang cari Pak Khalid dekat pekan. Dekat jeti jeti. Boleh? Okeylah, abang naiklah dengan abang. Aku pergi naik kereta. Macam tu. Naik kereta lah, tak payah susah. Murni pun nak masuk. Masuk dulu. Murni masuk dulu. Murni masuk dulu. Ina rasa macam Ina macam nak gemuk. So, Ina nak bersukan sikit naik basikal. Okeylah, abang. Assalamualaikum. Cuk, tak cakap. Ini je. Sekilo setengah. Harga 14 kilo sekarang ni. Habis buat kerja, biar pakcik buat. Tak apa balik. Tak apa. Senang kita buat sama-sama. Kan? Cepat habis, cepat boleh balik. Ya. Ni, poin. Ni tak bawah. Satu, satu, dua. Tulis ke apa ni? Ini lah. Ha? Bulan bayar. Macam biasa lah, tulis buku. Lebih sikit tau. Okey. Masa buku 25 kan? Biar hantar depan. Biar hantar depan. Pak Khalid kata abang suka, Pak. Ha? Pak Khalid kata abang suka. Suka kat janda tu. Janda mana ni, Pak? Mak kat rumah tinggal mana? Hai. Tak, Pak Khalid kata abang suka ambil kat sini tu. Dia suka. Tentulah abang suka. Kau kerja dengan abang kat sini. Walaupun kau ada tulisan diploma kan? Tapi kau kerja sini memang abang suka.
tahu tak apa. Tapi diploma apa? Perikanan. Mana lagi tempatnya kat sini lah. Kan? Tapi pula, Amir suka kerja benda yang Amir minat. Pak Khalid. Kerja yang Amir minat, Pak. Ini minat Amir buat kat sini lah. Kalau cerita pasal gaji, lebih kurang je Amir rasa. Kat bandar ke, kat kilang ke, kat tempat sendiri ke, kat kampung sendiri ke, sama je. Lagi pula, rasanya lagi jimat kot. Boleh tengok-tengok kan, Abah? Kan? Tengok Abah. Ke nak tengok bunga? Bunga? Bunga kat rumah Pak Khalid. Boleh juga. Kau lagi nak angkat? Budak sekarang. Ni lah ni. Kerja, Okey. Esok ada kelas tambahan tau. Kau jangan bawa lupa pula. Seperti biasa. Aku ingatlah. Kalau kita tak pergi, cikgu tak bertina tu. Okey je. Boleh lah. Abang nak ikut balik boleh? Abang takut lah. Abang takut? Boleh lah. Abang nak ikut sekali. Okey. Okey ke? Apa? Motor tu mana? Mak. Abang tak bawa motor ini. Kalau bawa motor pun boleh ni. Bukannya boleh naik 3 kan? Susah nak borak nanti. Kalau boleh, okey je abang duduk tengah-tengah. Habis sakit mata ni tengok. Kalau dengan bunyi tu tak apa juga. Tahu awak dah kenapa ni? Membebel. Apa yang dah kena? Tu Amir tu. Berapa kali dah saya cakap. Jangan dilayan budak Ina tu. Tapi tengok, dilayan ni juga. Saya nampak tak ada cacat celah pun Ina tu. Elok je. Saya tak kenal Abang. Kalau daripada bapa sampailah ke anak, saya tak berkenan. Dah. Kita ni baru je selesai solat, buat ibadah. Tak sampai sedetik kita dah buat dosa kering. Dah. Mari kita balik je lah. Abang tu lah. Selalu menangkan orang. Pasal Anjah ni tak pernah ambil kira langsung. Jangan cakap macam tu. Abang ni rasa terguris tau bila jangan cakap macam tu. Penat. Minggu depan korang nak exam kan? Macam mana? Dah ready dah? Bolehlah sikit-sikit bang. Mana boleh macam tu ni? Kena yakin. Boleh macam tu. Tapi apa pun abang doakan korang berjaya lah. Kan? Boleh jawab semua exam. Boleh jawab dengan tenang. Lepas tu sambung balik kat negara-negara. Amin. Alah bang, kita orang ni tak adalah bijak macam abang. Bijak-bijak abang pun. Tak adalah bijak mana pun. Bijak pun dekat kampung juga kan? Bang, kenapa yelah abang kan ada kelulusan, ada diploma. Tapi abang duduk juga kampung ni. Kenapa abang tak keluar? Kerja kat luar. Betul Lina nak tahu? Uni pun nak tahu juga? Boleh? Panjang ceritanya. Cakap drama kan? Taklah. Sebenarnya abang, macam mana cakap? Abang sebenarnya kesian kat abang. Ya abang dah tua kan. Umur dia pun dah berapa. Tak larat. Abang sebenarnya bahagia tau. Bahagia bangun pagi hari-hari dapat menghadap muka mak, muka abah. Boleh tengok keadaan dia orang. Yang orang sihat, abang lagi sihat.
Kalau dia orang tak sihat, abang pula yang susah hati. Perasaan tu abang suka. Dan yalah, kalau apa menjadi senang, kan? Kita pun ada kat sini, kita tengok-tengok kan. Tak naklah susahkan abang Iqbal dengan Uda. Dia orang kan kat KL kerja, kan? Itulah cerita. Nak pula abang ni, kira jadi tanggungjawab abang lah. Kena jaga abah, dan kena jaga emak. Sebab itulah orang gelarkan abang ni anak saya. Orang gelarkan ke abang lah, jalankan diri sendiri. Betul lah. Bang bagus lah. Nina nak jadi macam abang juga lah nanti. Yalah, bila habis exam, Nina nak duduk sini, nak jaga abah. Nina pun nak teman abah juga. Kerja kat sini. Malah lah nak keluar. Mak. Buat apa, Mak? Ni pergi mana? Yalah, hari cuti kan? Pergi jalan-jalan ke atau pergi bermesra dengan perempuan tu? Mesra. Murni? Kalau dengan sepupu Ami tu, tak kisahlah. Itu siapa? Ina? Mak nak cakap sikit, Mak tak suka Amir rapat dengan budak perempuan tu. Dan jangan ada hati dengan dia langsung. Tapi kalau dengan Murni, tak apa. Sama je, Mak. Ina ke Murni ke sama je. Kita orang besar sama tu. Kan? Apa masalahnya sebenarnya, Mak? Mengapa kali pun Mak tak suka? Takkan dengan Ina anak dia pun Mak tak suka juga. Kalau dengan bapak dia, Mak tak suka. Seluruh keturunan dia, Mak tak suka. Mesti ada sebab kan? Kenapa Mak tak suka sangat kat dia orang? Kan? Tak kali tu. Bukan orang tak tahu. Mak duk cerita benda buruk pasal dia. Jaja kat orang kampung semua. Padahal elok dia dengan abah kat JT tu kerja. Mak kena ada sebab ke tak suka dia? Ingat ni, syurga ni, bawah tapak kaki Mak. Tu Ami tu. Berapa kali dah saya cakap, jangan dilayan budak Ina tu. Tapi tengok, dia layan juga. Ina, Murni. Kau nak pergi mana? Kau nak pergi mana? Kita orang nak balik lah. Kenapa? Hari ni kan kita baru dapat gaji, takkan nak balik. Apa kata kalau kita pergi makan, tengok wayang? Boleh. Tapi kau belanja lah. Alah, kakak supervisor gaji besar. Boleh. Boleh. Kalau orang nak belanja, mestilah kita tak nak tolak kan, Ina? Jom. Jom, silakan. Aduh, bosan cerita tadi. Aku sampai tertidur tu tak kat dalam tu. Kau pergi ajak tengok movie, lepas tu kau pula tidur. Aku pula yang ajak. Tak, sekarang ni kau dah janji dengan kita orang. Kau nak belanja kita orang makan kan? Aku dah lapar. Jom. Apa pasal aku pula nak kena belanja ni? Kau lah. Boleh kan? Cepat. Boleh tak? Ina punya pasal okey je. Segar pokoknya, bang. Luk dah. Siram ni lah, Ajar.
Ni, Ha? tak pergi kerja dah Ha. sinilah dulu. Sebelum pergi tu. Mai, kita berbual dulu, Dah apa, Mak? Sini lah. Oi, gila. Sinilah. Ya, Mak. Ya, Mak. Mak rasa kan, ni dah boleh kahwin dah ni. Kawan? Kahwin? Dah boleh kahwin dah ni. Aduh, siapa nak kat orang ni, Mak? Mak, apa nak kau kerja kampung je. Tak pembal dengan adik pun kahwin lagi. Biar dia orang dulu. Biar dia orang settle. Orang kemudian. Alah, diorang berdua tu susah lah. Mana cakap. Yelah, sekarang kan dah duduk bandar. Ni, sampai ketua, sampai repot lah mak dengan ayah. Tak merasa ni mak cucu tau kalau tunggu diorang kahwin. Kan, bang? Ni pun. Ada pula cakap tak ada orang berkenan. Ramailah. Tapi, mak lagi suka kalau Ami kahwin dengan Murni. Kan? Murni? Tak payahlah, Mak, mana boleh. Orang dah anggap dia macam adik dah pun. Ja, pasal calon isteri ni biar Amir sendirilah yang tentukan. Kita tak payahlah nak pasang-pasangkan dia orang. Alah, abang ni. Ni budak-budak sekarang ni kan. Kalau pilih calon, tak semegah, bang. Kita yang tua ni kan makan garam lebih dulu lagi. Kita boleh tahu tau. Perempuan tu sesuai tak dengan anak kita. Sebab diorang ni kalau pilih isteri ku nafsu je, bang. Mek. Alah, mak tak habis cakap lagi. Pergi jadi dulu. Ni bubuk semua nak balik dah ni. Alah, mak. Mek. Nanti sambung. Allah, abang. Macam mana? Setuju tak? Ini dengan Mundi. Abang naik dulu lah. Abang nak rehat rasa. Jojo juga kena fikir seorang-seorang. Terima kasih. Bye. Bye. Besok. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang. Salam. Dari mana? Tadi kita orang pergi mall kejap. Itu bukan kita Amir kan? Tak adalah, itu kereta supervisor kilang Ina. Supervisor. Hisham kan nama dia? Abang kenal Hisham? Siapa tak kenal dia? Dia selalu datang JT beli ikan. Lah, iya ke? Okeylah, abang nak makan? Boleh? Ya, siap lah. Nak sediakan, Ina sudah berpunya ke? Kau tanya ni sebab kau suka kat dia, Kau suka kat dia? Orang macam tu lah. Terus terang cakap dengan kau. Aku memang suka dekat dia. Jadi aku tanya kau, kenapa sebab kau rapat dengan dia? Setahu akulah kan. Tak ada. Tapi kalau kawan biasa-biasa macam kau ramai lah kot. Maksudnya, aku masih ada peluang kan? Of course lah. Tapi tu semua terpulang pada kau lah kan. Kalau kau dapat, kau lepas. Kau tak nak balik ke tengok Abah? Kau dengar Abah minta kau sama tak nak duit. Ada balik. Tak ada kat orang tua ni. Sekarang ni Abah kau sakit tau. Payah sangat nak balik ke apa?
pun dah sedap ni, kalau makan lagi lah sedap. Ini mesti Mak Ina dulu pandai masak kan? Sampai jatuh ke anak dia. Apa yang melong jauh tu? Apa ni? Abah, betul ke Mak meninggal masa lahirkan Nina? Kan Abah dah cerita dulu. Tapi kenapa Abah tak pernah bawa Ina pergi ziarah kubur Mak? Masa tu anak Mak kerja resort kat pulau. Mamai naik bot. Masa kerja kat pulau tu, lepas tu bot karam. Semua lemas. Satu mayat pun tak jumpa. Macam mana Abah nak bawa? Bawa Ina pergi tengok kubur Mak. Ni, kenapa tiba-tiba bertanya ni? Saja. Saja teringat dekat Mak. Ina kan tak pernah rasa kasih sayang seorang ibu. Mana Abah kata Abah sakit? Mana boleh Abah kat JT pula? Abah tu kan degil. Dia kalau sehari tak pergi JT mana boleh. Tadi Mak dekat dapur. Lepas tu tengok dia dah tak ada. Jom lah bawa Mak pergi JT. Mak, Mak tahu tak Uda ni sibuk? Uda datang ni pun, Uda tak dapat cuti tau. Uda ponteng tau. Abang ni menyusahkan betul lah. Hei, apa cakap macam tu pasal Abah? Sekejap, Mak tutup pintu sekejap. Ina, Ya? untuk kau. Untuk aku? Ya, terima kasih. Sama. Mak tahu aku suka coklat ni? Adalah. Orang yang aku suka mestilah aku tahu. Makanlah. Sudah aku makan lah. Sama kerja, eh? Okey. Mana elok lagi? Kembung ada berapa kilo ni? Kembung 1 tong. Tong. Tu kalau ada ikan merah tu Pak Samad nak 1 kilo. Tak, 10 kilo. Apa bagi rumah Pak Samad ke? Tak, dia datang rumah tadi. Abang datang buat apa sini? Abang kata sihat lagi. Kamu ni, Zah. Tak payahlah datang. Kalau datang sakit tu, boleh kat rumah je. Aku dengan Amir ni kan ada kat sini. Boleh buat kerja, boleh jaga kat sini. Aku bosan lah duduk kat rumah tu. Duduk lama-lama bukan je badan aku jadi sihat pun. Makin tambah sakit lagi aku ada. Assalamualaikum. Pakcik? Nah, Pakcik pernah ada. Pakcik dah sihat ke? Sihat sikit-sikit je lah. Sihat cara orang tua. Ni ada bawa bekal ni untuk Abang. Tak Abang? Abang? Dah? Tak Abang. Bolehlah kongsi dengan Pakcik. Ketika jiwa kita bersatu. Tak apa, Pak Khalid kongsi dengan Abah. Kita kongsi dulu. Jom. Yalah, mainlah. Kau tengok tu. Kan bagus kalau Ina tu jadi menantu aku.
betul ni. Tak misal. Abah kau banyak tau. Oi, ada lauk lagi. Mak, yang Mak sakit hati sangat dengan diorang ni kenapa? Ha? Dari dulu sampai sekarang. Ada je yang tak perhati dengan Pakcik Khalid. Inang. Macam ada je yang tak kenal. Korang berdua kalau tak tahu apa-apa, baik diam. Khalid tu suka tak masuk Abah. Mak tahulah berapa gaji Abah bagi kat dia. Dia suka ambil kesempatan atas Abah sebab Abah tu baik. Tapi Abah tu je yang buta. Panaslah pula. Berpeluh-peluh dah aku ni. Lihat aku balik dulu lah. Kalau lah ada apa-apa kau akan apa ikut lah, tak apalah. Nah, kau pergi balik dulu, kau pergi rehat. Abang. Kaki. Katamu mainan semata, janji kita menjadi dusta. Kau meninggalkan pilu